Apa aku cakap? Tengok, kau bagi dia sikit, dia minta lagi. Kau bagi dia sikit, dia minta lagi. Aku cakap lah dengan kau, dia tu nak gunakan kau je, nak susahkan kau. Sampai banyak yang minta ni. Dia minta tambahan 19,000. Kenapa tak cukup kau bagi kita bagi sebelum ni? Kalau kau tak setuju, kau keras je lah. Nanti yang pasal 20k yang kau setuju tu aku tarik lah balik. Kau kirik dia record, senang sikit. Tak payahlah. Ni pun selesaikan benda ni. Aku boleh nanti aku boleh balik. Okay, betul. Alright, itu saja. Okay, stand by. Okay, jangan pandang abang pandang kamera Introduce diri dan watak. And action. Assalamualaikum, hai semua, saya Hanisha. Hari ini saya memegang watak Sally. Okay, itu saja reaksi terhadap penerimaan penonton dengan Aku Bukan Ustazah 1. Penerimaan, it was crazy. First season was crazy. Hanisha tak expect pun first season dia akan meletup sampai macam terus sekali sampai Hanisha rasa tiba-tiba ada fans daripada Indonesia. And surprisingly hari tu baru-baru je Hanisha pergi Thailand. Orang panggil Sally. So I was like, sampai ke sini. So I'm like, okay, this is crazy. So the penerimaan tu it was overwhelming sebenarnya. Okay, apa perasaan Alisha bila dapat watak dalam Aku Bukan Ustazah 2 pula? Obviously happy sebab the fans memang non-stop minta season 2 and I was hoping ada season 2 and bila ada tu memanglah happy and excited dengan apa pula yang akan jadi dekat Sally dengan kawan-kawan semua. So very interesting sebenarnya season 2 ni. Okay, dan adakah persiapan untuk watak Aku Bukan Ustazah 2 ni kali ini lebih mencabar? Mencabar tu rasanya tak. Hanisha kena kat mana season 1. So season 1 Sally lagi crazy kot. Ada lagi banyak scene yang mencabar. Oh? And action. Okay, kenalkan diri dan nama watak. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Syalabe dan saya memegang watak Sam. Ada bersama. Apa reaksi terhadap penerimaan penonton dengan Aku Bukan Ustazah 1? Oh, yang pertama-tama sangat bersyukur sebab drama ni mendapat sambutan. Tapi sebenarnya kalau tanya saya as pelakon, saya memang dah agak skip. Saya dah agak yang insyaAllah drama ni akan mendapat sambutan yang baik lah. Dan Alhamdulillah bila mendapat sambutan yang baik, bila cerita ni mendapat penerimaan yang sebegininya, bersyukur sangat-sangat. Because proses shooting cerita ni pun saya as pelakon, saya enjoy sangat-sangat. So bila orang menerimanya dengan baik, saya sangat bersyukur dan sangat happy. Pengalaman paling berharga dalam projek sama ada Aku Bukan Ustazah 1 atau 2, ada tak? Ada banyak, tak ada yang satu. I think it's kebersamaan antara saya dan pelakon dan juga cast dan kru. Itu I think yang paling memorable untuk saya. Sebab literally sepanjang proses shooting saya sangat-sangat enjoy. Selain daripada dapat karakter yang saya memang nak daripada dulu, because karakter Sam dengan karakter Shalabi adalah dua karakter yang sangat-sangat berbeza. Saya juga mendapat tim yang Alhamdulillah sangat sporting, sangat cepat, sangat on time. Lagi lagu. Betul, sangat on time dan sangat progressive. So bersyukur sangat. So the whole time process of shooting this series saya memang enjoy. Walaupun saya ada sakit. Okay. Harapan untuk Aku Bukan Ustazah 2? Okey, seperti orang lain, seperti pelakon lain, kita mengharapkan yang terbaik lah. Kita
mengharapkan yang penonton dapat rasa apa yang kita cuba sampaikan kepada penonton, dapat menerima pelajaran-pelajaran yang kita cuba sampaikan kepada penonton juga. Dan untuk penonton di rumah, support Aku Buka Usaha 2 dan fahamlah inti-inti yang kita cuba sampaikan di sebalik Aku Buka Usaha season 2. InsyaAllah, hope you guys love it. Sekarang 7.12, kami hampir berbuka. Oh, berbuka di sebelah KLCC. Di bangunan apa ni? Di bangunan apa tu? Bangunan di sebelah bangunan EQ. Tengok apa yang ada. Rendang daging. Rendang daging kan ni? Wow, hebatnya masakan kita hari ni. Habis Halal tak tawar ya? ayam masak merah. Roti john. Okay. Berbuka guys. Yang penting jangan lupa baca doa. Wah, tak ke sini weh. Asal ke sini? Aduh babe. Aduh babe. Babe, aku sikit perut babe. Sorry man, I have to go. Sorry. Sorry babe. Bye. 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 Sorry. Eh?